berkuasa daerah Larut Matang selama di Masjid Al-Kerahmatan ini. Dan sekarang untuk makluman semua, ketika ini jam sedang menunjukkan pukul 6.56 petang. Dan juga keberangkatan tiba di tuanku. Dipersilakan terlebih dahulu para hadirin mengambil tempat di bawah kemah jamuan yang telah disediakan oleh pihak ini. Malam nanti dengan keberangkatan tiba dan untuk itu dimohon kepada semua para hadirin untuk sama-sama kita berdiri dan mengangkat sembah. Terusnya majlis itu mana-mana bacaan ayat suci Al-Quran oleh hadirin untuk menikmati cuaca. Mengumumkan keberangkatan tiba Duli Yang Amat Mulia Raja di Hilir Perak Darul Ridwan diiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan serta tetamu kehormatan. Dia bagi tazkirah itu. Iya ke? Oh, ini semua ditang kuasa. Siapa tahu. Ada koruput. Ada koruput. Ada surat tadi. Keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tuanku amat patik-patik sekalian sanjungi dan sudah tentu sekali dapat menyerikan lagi majlis pada petang ini. Dengan penuh hormat dan ta'zimnya, patik manfaat sembah mohon ampuni limpah perkenan serta keizinan Duli Tuanku untuk patik mengacarakan majlis ini. Ampun Tuanku, agar majlis diberkati, hadirin dirahmati, marilah sama-sama kita imarahkan lagi semangat Ramadan ini dimurni dan diindahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Justru majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Haji Ali bin Muhammad untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat. Dan kerahmatan majlis suji tadi persilakan Saudara Fadilah Ustaz Joshua Reza bin Muhammad Zaini dan doa Saudara Fadilah Ustaz suji majlis mempersilakan. واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا Limpahkanlah rahmat kasih sayang serta aman bahagia buat seluruh kaum kerabat diraja. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi man
اللهم تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين رزقتنا ومن عذابنا. بسم الله على بركة الله والحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمد رسول الله أن محمد رسول الله حي على Yang berhormat Menteri Besar, yang berhormat, yang berbahagia Datuk Datin Muslimin Muslimat, hadirin sekalian, sekejap dipersilakan untuk menikmati jamuan makan malam. Dipersilakan. Minta. You sana sikit, sikit. Lagi sikit. Okey. Alright. Okey, saya ambil 3 kali ya. Okey, ready? 1, 2 dan